Saya bertekak dengan member semalam sebab tak faham anxiety saya. Kau lah masalah. Sebab tu kau ada anxiety. Mentality kau ni memang bukan ada masalah anxiety. Kau ada masalah meroyan. Kau beli kunyit, kau sapu kat dahi bagi hilang kau punya meroyan. Kau bertekak dengan kawan kau sebab dia tak faham kau anxiety. Kau ingat dalam anxiety ni semua orang kena faham kau. Ni aku nak sound kau pula. Nanti kau bertekak dengan aku pula sebab aku tak faham anxiety kau ni. Dalam hidup kita, kau tak anxiety pun orang tak akan boleh faham semua orang. Ni, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang kata tak faham pula dasar dia. Sebelum tu, dia orang kata dia orang tak faham dasar Ismail Sabri. Sebelum tu dia orang kata Mahyudin ni banyak sungai. Orang jadi Perdana Menteri pun orang tak boleh faham. Jadi kena terima hakikat, bila kita ada masalah anxiety, jangan bertekak dengan orang. Hak tu dipanggil unnecessary problem. Masalah yang sebenarnya tak perlu dicari. Kita ada anxiety, kita memerlukan banyak masa dengan diri kita. Kau faham? Anxiety is not for sale. Dia bukanlah barang jualan untuk mendapatkan kefahaman orang. Anxiety is not for sale. Anxiety is not marketing. Anxiety is not about friendship. Dia satu hal yang lain. Saya kalau kena anxiety saya pun tak kacau semua orang. Pertama kali saya sejukkan suhu tubuh saya. Lari dalam bilik air, mandi dulu. Kemudian tengah basah, saya lapkan suala saya separuh je. Lari masuk bilik air, masuk dalam bilik, saya tekankan aircon. Saya floatkan suhu tubuh saya jatuh pada taraf yang rendah. Dalam anxiety ni, masalah orang ada anxiety, kita pun tak boleh faham diri kita. Kerana ada satu neuro dalam diri kita. Dia selalu hantar isyarat yang salah. Dengar, horn bunyi, kita terkejut. Otak kita dah bagi tahu, horn je, buat apa nak terkejut. Tapi neuro anxiety ni telah berfungsi. Menjadikan walaupun kita tahu itu horn lori, kita tetap terkejut, tetap menggelabah. Berarti kita tak boleh conduct dengan akal rasional kita kerana ada benda-benda lain yang trigger terkejut horn tu bukan lagi rasional tentang bunyi horn kereta. Trigger tu menjadikan kita terkejut dan menggigil kerana dia menyimpan ketakutan lama, dia menyimpan derita lama, dia menyimpan benda tu trigger keluar atas bunyi horn je. Jadi kita cerita dekat kepala kita, ya Allah, pasal apa terkejut? Bunyi horn lori je. Bunyi horn lori. Yes, rasionalnya kita tahu itu bunyi horn lori. Yes, rasionalnya memang horn lori. Tapi kenapa kita masih menggigil? Kerana horn lori tu tak trigger horn. Dia trigger anxiety kita yang dah lama tersimpan. Jadi yang kau nak kena rawat ni bukan kawan kau faham. Ni, aku sihat pun kawan tak boleh faham. Kawan aku main sihat pun aku tak boleh. Memahami ni, kita anxiety ni tak boleh suruh orang faham. Kita kena settle down. Because satu kita punya problem. Sama je kawan tu datang kan. Saya bertekak dengan kawan saya semalam. Dia tak tahu saya banyak hutang. Ni kau banyak hutang, kena pergi bayar. Okey, datang pula seorang. Saya bengang betul dah dengan kawan saya. Dia tak tahu saya demam. Kau demam, kawan kau tak perlu faham. Kau kena pergi ambil ubat, rehat di rumah, tidur. Saya betul-betul benci dengan kawan saya. Dia tak tahu ke saya ni anak tak ada mak bapak. Kawan-kawan kau tak perlu tahu kau tak ada anak bapak. Kau pandai-pandailah bawa diri kau sebagai anak yatim. Faham analogi saya bagi. Jadi dalam hidup, bukan orang anxiety saja yang ada masalah. Semua orang lain pun ada masalah. Semua orang lain pun ada masalah. Ingat semua orang lain pun ada masalah. Jadi cara yang awak cerita pasal anxiety itu bukan salah anxiety. Salah communication awak. Awak tak tahu nak position diri awak. Kita mencintai seorang perempuan, bukan ada anxiety pun, bawa cinta sejati. Dia tak nak kita. Jadi nak cerita apa sana? Saya ada cinta sejati. Saya ada cinta sejati. Kenapa tolak saya? Bang, cinta sejati bang pun ditolak perempuan. Lepas tu kau nak pergi cerita satu dunia. Perempuan ni tak hargai cinta sejati. Saya ni cinta dia bang. 17 tahun saya tengok gambar dia daripada sekolah menengah. Gambar dia saya simpan. Saya simpan gambar dia ni. Kau ingat dunia nak faham kat kau? Dunia nak peduli kata kau cerita dekat dia. Sebab masalahnya apa? Masalahnya sekarang kau tak bekerja. Memang kau minat perempuan tu daripada sekolah. Dan realiti sekarang tu apa? Realiti sekarang kau tak bekerja. Realiti sekarang hidup kau tak stabil. Realiti sekarang emosi kau tak stabil. Mana mungkinlah minah tu balik pada kau. Sebab perempuan tidak mewakili lelaki kerana sejarahnya. Perempuan mewakili lelaki kerana realitinya. Realiti hari ni. Jadi ada anxiety, manage anxiety kita. Selesaikan dulu anxiety kita. Ni bukan kawan je. Kau pergi jumpa ayah kau, dia boleh faham kau tak? Tak boleh. Saya lalui zaman dulu. Saya tak pernah cerita ke orang saya ada anxiety. Sekarang ni saya stream personal. Dulu saya duduk corporate sector. File saya ni dirahsiakan. Berarti HR saya tak boleh access file saya dengan doktor saya sebab private pesakit. Sekarang saya dah tak kerja, saya bercerita lah dengan tuan-tuan sebab dah tak ada risiko dah. Kalau saya pergi corporate sector kan, mereka akan mula menentang saya dengan mengatakan mana mungkin seorang yang ada anxiety problem dilantik berada dalam top management. Padahal penuh aja orang yang duduk dalam top management ni dirawat oleh doktor kerana anxiety. Anxiety is normal. Kau je yang jadikan dia tak normal sebab kau minta orang mengerti. So industri ni bukan untuk dijual sayang. Manage your problem. Bukan anxiety saja macam saya kata tadi. Orang yang ada masalah hutang kau pergi cerita kat orang, lepas tu kau nak orang faham yang kau banyak hutang. So what? Orang donate dekat kau duit, lepas tu boleh selesaikan hutang kau. Lepas tu kau bagi tahu dekat orang, saya ni demam, lepas tu ada bisul. What? Kau harap orang bawa kau masuk kereta, hantar kau ke klinik, lepas tu tunggu kau, rawat kau, lepas tu hantar kau masuk ward, hari-hari datang bawa biskut buah kat kau. Masalah kau yang paling utama sekarang adalah kau hidup dengan mengharapkan simpati orang. Itu masalah. Jadi bukan kawan tak faham. Kau mengharapkan simpati orang, lepas tu kau jadikan anxiety tu sebagai purchase, benda yang nak dijual. Anxiety bukan untuk dijual, dia untuk dirawat, dia untuk diuruskan. Jadi jangan
pergi jual segala penderitaan kita untuk dapat simpati orang, kita akan jadi lagi masalah. Manage anxiety kita. Jadi bila anxiety, jangan jumpa kawan. Kan saya kata tadi, anxiety rawatan dia apa? Kalau kita kena panic attack, rawatan kita adalah turunkan suhu badan kita dengan segera. Cara menurunkan suhu badan yang selalu saya amalkan dalam mandi air sejuk. Lepas mandi air sejuk, kita kena berbaring. Sebab kita tak boleh pushing kita punya jantung punya pump tu jadi tinggi. Sebab anxiety ni jantung datang dengan tinggi. Jantung ni datang dengan pump yang tinggi, maka kita berbaring. Kalau lah kau ada duit, ada aircon, blow aircon, tutup pintu bilik, blow aircon, tutup, bunyi apa tak boleh dengar sebab anxiety ni. Dan jangan bercakap force diri kau. Anxiety ni adalah float, iaitu terima. Yang kata, kenapa jadi macam ni? Tak. Terus cakap je. Ni aku dah kena anxiety dah ni. Pertama, yang kedua, looskan semua otot. Ni otot ni semua looskan. Sebab kita dah sedar, looskan semua otot. Sebab tu saya suruh berbaring. Berbaring mengiring. Looskan semua otot. Blowing aircon turun, masa kita lap lepas kita mandi sejuk tu, jangan lap sampai kering. Lap dalam keadaan tubuh kita masih basah. Yang pertama, temperature kita kena turun dulu. Sebab lagi temperature kita tinggi, jantung kita beeping lagi tinggi. Panik kita datang lagi teruk. Lepas tu baring je. Float. Lepas tu cara kita cakap dengan diri kita, jangan lawan. Kenapa terjadi 2 kali anxiety. Pertama dia dah berlaku, kau pula argue. Accept je. Ni serangan panik dah berlaku ni. Ni pastilah aku punya kimia leptik banyak. Tenang, rehat sekejap. 5 minit selesai. Tarik bernafas. Pertama, kena terima. Kena terima sebab itu adalah proses yang memang normal bagi orang kena anxiety. Dan saya pun kena panic attack sampai sekarang. Common dah. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang saya kata tengok saya live kan, saya letih, saya tutup live. Saya kata dah habis kan gini-gini. Tuan-tuan nampak kadang-kadang saya tinggalkan live kan bila saya terlampau letih, live yang panjang, ataupun saya briefing buku terlampau laju. Tuan-tuan nampak kan tiba-tiba je nak lock sekarang 2 minit. Maksudnya tanda-tanda anxiety dah datang di mana dia dah hantar beeping pada saya. Beeping ni yang pertama apa? Bahagian muka menjadi panas. Beeping yang kedua, jantung terasa berdegup lanjut. Beeping yang ketiga, ini shorty elektrik akan berlaku. Truk macam shorty elektrik akan berlaku. Jadi saya keluar tu saya tak cakap dengan orang dah. Saya lari terus pergi bilik air. Saya buka baju saya, lempar jaket saya dekat situ. Saya masuk dalam bilik saya, blowing aircon, tekan 16, saya tutup pintu aircon, saya terus baring. Baring saya tahu lah nak manage. Baring untuk dapatkan cukup oksigen, turunkan saya punya beeping jantung. Lepas tu paling sejuk, paling betul lah air mineral yang banyak. Minum air kosong yang banyak yang sejuk. Minum air kosong banyak. Relax. Sebab kita kena live with anxiety. Dan saya pun sampai sekarang, satu orang pun dalam office ni tak suruh saya faham saya anxiety. Sebab yang boleh uruskan saya je. Satu dunia faham kita ada anxiety pun, they can't help us. Satu dunia tak boleh tolong kau. Trump tahu ke, kau pergi ke United Nation ke, Ungar angkat tangan pun mengatakan, ya kami akur Abang Johor anxiety. Mereka tak boleh bantu kamu. Sebab anxiety ni ada internal trigger. Dia internal trigger. Diri sendiri, internal trigger. Dia secara psikologi dia, kita kena ingat. Tak usah bertekak dengan kawan kita. Sebab dalam dunia ni, saya bagi tahu dekat you, ada berjenis-jenis kawan. Ada berjenis-jenis kawan. Kawan yang normal kita jumpa adalah mereka nak kita ini sebagai alat untuk bergembira. Itu normal kita jumpa. Normal. Kawan yang kedua paling normal kita jumpa, mereka rasa kita boleh diperguna dan kita berguna untuk mereka sekalipun untuk sama-sama ketawa. Kawan ketiga paling banyak kita jumpa dalam dunia ni adalah kawan yang menganggap apabila dia perlukan kita berada dekat dia. Kawan yang paling susah dan jarang kita jumpa dalam dunia ni dan mungkin ditakdirkan kita tak jumpa dalam dunia ni. Kawan yang reti pasal kita. Jadi yang kau harap ni adalah bahagian yang paling rumit ditemui di dunia. Yang kau pergi lawan ni yang 3 paling banyak di dunia. Yang jenis tak ambil berat orang, dia nak bahagian dia je penting. Lepas tu dia nak pergunakan kau bila dia ada keperluan je. It's a normal friend. Jadi kalau kau nak pergi berkawan, kau kena faham dalam dunia ni ada 3 kawan ni majority. Whether you want it atau you take it or you leave it. Yang paling susah nak jumpa yang ni, yang Selamat Asrin ni. Aku nasib baiklah aku jumpa. Dia jumpa satu. Yang ni paling susah, kawan yang boleh mengerti kita. Selamat Asrin ni dia mengerti aku. Aku mengadu je kat dia maki aku. Aku cuba minta kasih je, dia maki aku. Aku cakap elok-elok dengan dia tengking aku. Sebab dia mengerti aku. Jadi dia bagi tahu dekat aku, sikit je anxiety kau nak. Aku autistik lagi teruk. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, kenapa kita nak merungut kerana orang tak boleh mengerti kita. Orang sihat sama orang sihat pun bergaduh. Orang bercerai banyak ni bukan kes anxiety. Kau hilang kawan je, kau bertekak. Orang kawan cerai laki bini ni bukan kes anxiety. Kes-kes yang lagi banyak daripada kes-kes anxiety. So untuk kau anak Jo, aku advise kau, anxiety bukan lesen kita untuk above a friendship. Anxiety bukan lesen kita to buy understanding dalam friendship. And friendship ni dia normal. Dia berjalan, banyak orang nak kalau kita berguna untuk dia dalam persahabatan. Banyak yang banyak kita dalam berkawan biasa ni kalau kita boleh menjadi orang tukang ketawa, kawan sama. Dan banyak orang berkawan dengan kita kerana dia rasa kita ada bila diperlukan. Bahagian yang kau nak, kawan kau tak boleh mengerti kau adalah benda yang paling rare lah. Kalau kau jumpa tu kira kau orang bertuah. So manage your anxiety. Tak ada apa isu. Saya rasa kalau kita trigger anxiety, jangan jumpa orang.